another day, another unboxing. Okay, let's go. Okay, hari ni aku ada beli satu 3D printer jenama Ncubit Cobra X. Sambil-sambil korang tengok video unboxing ni, korang boleh dengar lah aku nak cerita sikit pasal 3D printer ni. Kenapa aku ambil 3D printer ni. Aku dah aim 3D printer ni awal lagi sebenarnya, daripada awal tahun hari tu waktu dia mula-mula keluar. Tapi aku tak ada masa lagi dan aku tak ada keberanian untuk beli. So ni sekarang bila aku tengok harga dia pun okey apa semua, aku beli. Kenapa aku beli ni compare dengan benda-benda jenama 3D printer lain adalah yang pertama, yang ni datang dengan satu package yang lengkap, iaitu dia sekali dengan AMS. Kalau korang tak familiar ataupun korang baru dekat dunia 3D printing, AMS ni biasanya digunakan untuk macam Bamboo Lab untuk print multi-color printing. Tapi kalau dekat Ncubit Cobra X ni, semua dah ada sekali. Dia dah termasuk sekali dengan multi-color printing dekat satu head. Jadi korang tak perlu nak spend dalam 300-400 lagi untuk beli satu device untuk multi-color printing. So straight daripada box korang boleh terus printing 2 atau 3 color. Ni maksimum dia 4 color. Setakat ni aku dah try sampai 2 color. Jadi korang layan video pemasangan ni. Yang ni aku dah start pasang dia. Kalau korang tengok pemasangan dia simple je. Yang pertama dia ada base dan juga dia punya top part. Jadi untuk top punya part tu korang just letak dekat dia punya base. Lepas tu korang just securekan dia pakai Allen key yang dia provide. Jadi senang je, korang just pasang. Lepas tu dekat bawah tu ada satu lagi port yang korang kena connect. Yang pertama port untuk dia punya head lah, communicate dengan dia punya base. Yang kedua adalah port untuk connectkan antara kamera. Untuk 3D printer ni dia ada provide satu kamera yang korang boleh guna untuk monitor korang punya printing, dan juga dia ada AI tracking. AI tracking tu function dia adalah untuk kalau contoh berlaku clocking ataupun clamping dekat dalam dia punya head. Jadi AI ni akan detect dan bagi warning dekat kita punya apps dekat telefon. So korang dah tengok tadi, cara setup dia memang senang. Simple gila, just pasang beberapa skru saja dan connectkan beberapa USB. Yang ni aku tunjuk cara aku calibrate dia punya sistem. Yang pertama korang kena connectkan dia punya application lah dengan dia punya printer, sebab kita nak update apa yang perlu. So selepas dah siap update, kita akan start proses untuk calibrating. Calibrate ni dia ada beberapa calibration lah. Dia kena buat satu head, lepas tu base dan juga untuk dia punya printing lah. Benda ni tak lama, dalam setengah jam je. So next aku akan tunjuk cara aku print. Stay tune.